Bismillahirrahmanirrahim. Baik, waktu saya menunjukkan tepat jam 12.25 tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang baru saja hadir bersama-sama dengan kami di ruang udara ketika ini di Majlis Walimatul Urus kedua pasangan mempelai yang diraikan pada hari ini, iaitu Nur Nafisah Syaurah binti Nur Rizan dan bersama pasangan pilihan hatinya Muhammad Nur Zaim bin Osman. Terima kasih diucapkan kepada selaku wakil daripada pihak tuan rumah masih bertemankan saya DJ Mat Rizki yang terus menceriakan anda. Tidak apa pun, insya-Allah kepada anda yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami di ruang udara sekarang ini di Majlis Walimatul Urus kedua pasangan mempelai yang kita raikan pada hari ini. Jadi baiklah saudara, sama-sama kita bermohon semoga pasangan pengantin yang kita raikan pada hari ini dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, berbahagia sehingga ke akhir hayat hendaknya. Jadi baiklah, kita akan terus bersama-sama dengan anda di sini untuk hiburan kita bersama-sama di Majlis Walimatul Urus pada hari ini. Jadi apa pun yang penting kepada anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami, kami nak ucapkan ucapan dan ribuan terima kasih kepada anda. Jadi saya mewakili sahibul bain ini pihak tuan rumah kita hari ini, iaitu Encik Nur Rizan bin Ram dan juga isteri yakni Puan Siti Aziah binti Ahmad. Dan juga seisi keluarga nak ucapkan terima kasih kepada anda yang sudah hadir bagi memeriahkan Majlis Walimatul Urus pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masak keladi rencahnya siput, peha kambing masak kurma, kenduri kendara kawan dijemput, jiran sebelah paling utama. Jadi saya mewakili sahibul bait sekali lagi, iaitu Encik Nur Rizan dan juga Puan Siti Aziah, mengucapkan sekali lagi kepada jiran-jiran tetangga yang duduk kat sebelah rumah, depan rumah, belakang rumah yang telah memberi kerjasama dan juga sokongan secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih banyak-banyak daripada mula majlis berlangsung sehinggalah dah nak sampai penghujung nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, anak merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di pohon bidara. Kasih keluarga menjadi ikatan, semoga Allah memberkati hingga ke syurga. Bunga melati harum mewangi, disusun indah di tepi laman. Silaturrahim terus dipelihara, moga rahmat Allah menjadi teman. Burung pipit terbang beriring, hinggap seketika di pohon sena. Adik-adik bermain jangan berselisih, hormati yang tua, disayang semua. Jadi adik-adik kecil-kecil comel berseri, gelak tawa menceriakan suasana. Jadilah anak soleh dan solehah sejati, berbakti kepada ibu ayah sepanjang masa. Untuk petugas-petugas dan juga penyediaan makanan kita, ada sedikit pantun untuk anda. Air mengalir jernih di perigi, menghilangkan dahaga di tengah hari. Buat petugas yang ikhlas berbakti, semoga Allah membalas dengan rezeki yang diberkati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, harum baunya nasi dihidang, lauk tersusun penuh selera. Terima kasih semua yang berjuang, moga amal diterima Allah yang Maha Esa. Jadi baiklah saudara, dengan penuh ta'zim rasa kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, sepahar nasi kunyit, sejambak bunga telur, setepak sirih seulas pinang. Jadi kami dengan ini mengalu-alukan kedatangan tetamu-tetamu undangan sekalian. Sama-sama kita menjadikan lagi majlis untuk merasmikan tambatan janji izin berwali, ijab bersaksi, bertemu taklik di antara kedua hati, iaitu kedua mempelai yang kita raikan hari ini, iaitu selaku anak tuan rumah kita tak lain tak bukan, iaitu Puteri Nur Nafisah Syaurah binti Nur Rizan dan dengan pasangan pilihan hatinya Putra Muhammad Nur Zaim bin Osman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bukan sekadar indahnya majlis, tetapi indahnya apabila setiap yang hadir saling mendoakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keberkatan kepada tuan rumah, para tetamu, petugas, penyediaan makanan serta kedua-dua mempelai. Semoga ikatan ini berkekalan hingga ke syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi, yang baru tiba selamat tiba, yang baru sampai selamat sampai. Kita persilakan masuk dan selamat menjamu selera. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tinggalkan anda seketika bersama lagu-lagu pilihan tuan rumah kita khas untuk anda terus bersama kami, pastinya menghiburkan untuk anda. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu saya menunjukkan tepat jam 1.03 petang. Para tetamu yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan memasuki waktu zuhur pada jam 1.17 petang.
Sehubungan itu, kita akan berhenti rehat seketika sebagai tanda menghormati masuknya waktu solat. Kami menjemput seluruh hadirin yang beragama Islam untuk mengambil kesempatan menunaikan solat zuhur terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah kita pada hari yang penuh keberkatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bila waktu saya menunjukkan tepat jam 2.45 petang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan juga muslimat yang baru saja hadir bersama-sama dengan kami di ruang udara ketiga ini di Majlis Walimatul Urus kedua pasangan mempelai yang diraikan pada hari ini, iaitu Puteri Nur Nafisa Syaura binti Nurizan dan bersama pasangan pilihan hatinya Putera Muhammad Nur Zaim bin Osman. Okey, baik, kata orang bukan kacang sebarang kacang, kacang kulit di pohon kayu. Jadi bukan datang sebarang datang, datang nak tengok pengantin baru. Jadi terima kasih diucapkan kepada warga-warga jemputan kita yang turut sama-sama berkunjung tiba hari ini untuk sama-sama meninjau-ninjau kedua pasangan mempelai yang diraikan pada hari ini. Bila tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah dipersilakan para hadirin untuk terus menikmati hidangan yang telah disediakan. Semoga segala juadah yang dinikmati ini menjadi asbab bertambahnya keberkatan dan mengeratkan lagi ukhuwah sesama kita. Jadi kepada para tetamu yang baru saja tiba, selamat datang ke Majlis Walimatul Urus. Jadi dipersilakan menjamu selera dan semoga tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada dalam rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman anda semua, sesi fotografi kita akan berakhir sekitar jam 3 petang. Jadi kepada tetamu-tetamu, rakan-rakan pengantin yang nak bergambar, bolehlah masuk ke dalam rumah, ke singgahsana pelaminan untuk kita teruskan dengan sesi fotografi. Jadi saya nak kumpul semua sekali keluarga besar tuan rumah kita, boleh? Kita nak kumpulkan keluarga besar Encik Nurizan dan juga keluarga besar Puan Siti Aziah yang masih ada lagi. Semua sekali, pakcik, makcik, adik-beradik, semua sepupu-sepupu. Siapa lagi? Besan, Iras, anak-anak buah semua. Kita nak kumpul semua sekali untuk masuk ke singgahsana pelaminan untuk kita teruskan dengan sesi fotografi kenang-kenangan di pentas pelaminan utama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillahirabbil-alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rezekinya pada hari yang penuh keberkatan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebarkanlah salam, berikanlah makan dan eratkanlah silaturahim. Semoga setiap hidangan yang disediakan menjadi asbab bertambahnya kasih sayang dan keberkatan buat kita semua. Jadi pada para tetamu yang dirahmati Allah, selain daripada hidangan utama yang begitu lazat daripada catering Kandarat Permai, jangan lepaskan peluang untuk menikmati pelbagai juadah tambahan yang turut disediakan khas buat anda semua. Saya akan kongsikan makanan-makanan yang masih ada lagi lah. Aiskrim kita dah pun selesai, saya lihat di sini. Kita bersama dengan Akil Aiskrim Delicious pagi tadi, alhamdulillah dah pun selesai. Terima kasih banyak, iaitu yang menyegarkan. Seterusnya apam balik masih ada lagi. Kalau lihat di sini, abang tu masih pusing-pusingkan sudip tu katanya, ya. Iaitu apam balik mini yang gebu dan enak. Nampaknya saya lihat di sini cendol kita pun masih ada lagi. Cendol yang sejuk menghilangkan dahaga. Seterusnya aneka kuih muih tradisional, mi goreng, mi goreng masih ada lagi kot, ya. Yang menyelerakan serta pelbagai lagi hidangan tambahan yang menanti untuk dinikmati. Jadi dipersilakan para tetamu menjamu selera dengan penuh tertib. Ambillah sekadar yang diperlukan, elakkan pembaziran dan sama-samalah kita mensyukuri setiap nikmat rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Jadi semoga setiap suapan yang dinikmati menjadi sumber tenaga untuk beribadah, mengeratkan ukhuwah sesama kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati rezeki tuan rumah, para penyedia makanan serta semua yang hadir pada Majlis Walimatul Urus yang penuh barakah ini. Jadi amin amin ya rabbal alamin. Okey, saya nak kumpulkan semua sekali ahli keluarga tuan rumah kita, semua sekali ahli keluarga tuan rumah untuk masuk ke singgahsana pelaminan
untuk kita teruskan sesi fotografi yang terakhir sebelum kameraman menutup tirai sekitar jam 3 petang. Kemungkinan mereka ada sesi outdoor, jadi eloklah kita bersama-sama masuk ke singgasana pelaminan untuk kita coretkan kenangan tanda kita hadir hari ini bagi menjadikan majlis persandingan Nur Nafisa Syaurah dan juga Muhammad Nur Zaim di pentas pelaminan utama. Jadi tuan-tuan dan puan, anak merpati tembang sekawan hinggap sebentar di pohon bidara. Kasih keluarga menjadi ikatan. Semoga Allah memberkati hingga ke syurga. Jadi tuan-tuan dan puan, bunga melati harum mewangi disusun indah di tepi laman. Silaturahim terus dipelihara. Moga rahmat Allah menjadi teman. Untuk adik-adik yang dikasihi sekalian, burung pipit terbang beriring hinggap seketika di pohon sena. Adik-adik bermain jangan berselisih. Hormati yang tua, disayang semua. Jadi kecil-kecil comel berseri gelak tawa menceriakan suasana. Jadilah anak soleh dan solehah sejati berbakti kepada ibu ayah sepanjang masa. Okey, untuk semua petugas-petugas penyediaan makanan, khususnya catering kita lah ya, kendarat, catering, apa tadi lupa dah. Dan juga penyediaan makanan semualah ya. Jadi air mengalir jernih di perigi, menghilangkan dahaga di tengah hari. Buat petugas yang ikhlas berbakti, semoga Allah membalas dengan rezeki yang diberkati. Jadi tuan-tuan dan puan, harum baunya nasi dihidang, lauk tersusun penuh selera. Terima kasih semua yang berjuang. Moga amal diterima Allah yang Maha Esa. Jadi tuan-tuan dan puan, bukan sekadar indahnya majlis tetapi indahnya apabila setiap yang hadir saling mendoakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keberkatan kepada tuan rumah, para tetamu, petugas-petugas, penyediaan makanan serta kedua-dua mempelai. Semoga ikatan ini berkekalan hingga ke syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan, inai di jari nampak berseri bersatu kasih Raja Sehari. Kami mengundang setulus hati, semoga majlis diberkati ilahi. Inai di jari nampak berseri bersatu kasih Raja Sehari. Kami mengundang setulus hati, semoga majlis diberkati ilahi. Jadi tuan-tuan dan puan, benih paus silang permatang, anak sepat di dalam padi. Dari jauh tuan-puan datang ya, bagi menyerikan majlis yang diraih. Jadi tak lupa juga kepada tim-tim kendarat, catering, ya, anggota-anggota rela, penyediaan makanan, cendol, mi goreng, apam balik, aiskrim yang bertugas pada hari ini, hari yang panas terik, cuaca terik, ya. Jadi semoga kita sama-sama di dalam rahmat Allah dan mendapat penuh keberkatan pada majlis hari ini. Alhamdulillah. Okey, saya tinggalkan anda seketika bersama lagu-lagu pilihan tuan rumah kita. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, tuan rumah kita iaitu Encik Nurizan dan juga Puan Siti Aziah memilih pakej Islamik. Jadi lagu-lagu tu lebih pada Islamik lah ya. Orang dulu-dulu kalau dengar lagu irama 60-an dia hentak-hentak kaki ya. Tapi kalau kita dengar lagu-lagu irama nasyid ataupun selawat, bolehlah goyang-goyang kepala sambil-sambil kita berzikir kan. Okey tuan-tuan dan puan, ini di jari nampak berseri bersatu kasih Raja Sehari. Kami mengundang setulus hati, semoga majlis diberkati ilahi. Benih paus yang permatang, mari diisi dengan minyak. Dari jauh tuan puan datang, terima kasih banyak-banyak. Okey, sambil-sambil anda menikmati jualan hidangan, saya hiburkan anda seketika lah ya bersama dengan Anita Sarawak. Selamat pengantin baru khas untuk anda terus beri kami, pastinya menghiburkan untuk anda.